Adab beraya ke rumah orang. 1. Memaklumkan tuan rumah sebelum datang beraya. 2. Jaga waktu sesuai untuk datang beraya. 3. Tidak bertanya soalan yang sensitif. 4. Tidak duduk dan singgah terlalu lama. 5. Menjaga kebersihan rumah yang dikunjungi. 6. Mengawal disiplin anak-anak. Yang 7. Makan dengan segera jika makanan dihidangkan. Yang terakhir, mendoakan kebaikan dan ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin. Selamat balik kampung. Berhati-hati di jalan raya. Jumpa lagi selepas cuti.